awal nak jaga.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Pertamanya, selamat datang ke Majlis Perasmian Penutupan Civil Defence Lifeguard Challenge 2025 yang akan disempurnakan oleh Kebawah Duli Paduka Mulia Tengku Mahkota Pahang. Untuk makluman hadirin sekalian, Kebawah Duli Paduka Mulia Tengku Mahkota Pahang akan berangkat tiba beberapa ketika sahaja lagi. Mohon kerjasama kepada semua peserta untuk kita berkumpul di sini bagi kita memuliakan keberangkatan Kebawah Duli Paduka Mulia Tengku Mahkota Pahang beberapa ketika sahaja lagi. Harap maklum. Terima kasih. Datuk Ketua Pesujaya. Sebut yang maksudnya Datuk Ketua Pesujaya. Tanah awam tak payah. Ketua Pesujaya. Lepas tu jenis sikit. APM. Kalau tak Pesujaya, APM.
Keberangkatan ke bawah duli Paduka Mulia Tengku Mahkota Pahang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dijemput duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Menghadap ke bawah duli Paduka Mulia Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah
Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik, mohon diampun. Patik mohon ampuni limpah perkenan, ke bawah duli paduka mulia tuanku, bagi patik menjalankan susunan acara Majlis Perasmian penutupan Civil Defence Lifeguard Challenge 2025 pada hari yang indah lagi permai ini. Ampun tuanku, patik mohon menyembah maklum ke sisi pengetahuan, ke bawah duli paduka mulia tuanku. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM adalah agensi yang dipertanggungjawabkan dalam tindak balas kecemasan dan bencana, termasuk penugasan pasukan penyelamat pantai yang menjadi salah satu daripada 21 fungsi utamanya. Halu tuju pasukan ini adalah untuk melahirkan anggota yang mantap dan profesional setanding dengan pasukan lifeguard antarabangsa demi menjamin keselamatan pantai serta kawasan rekreasi air di negara kita. Sehubungan itu, Civil Lifeguard Challenge CDLC 2025 dianjurkan buat kali ketiga di negeri Pahang ini selepas edisi pertama pada tahun 2019 di Langkawi dan edisi kedua tahun 2023 di Negeri Sembilan sebagai medan menguji serta memperkasakan kemahiran penyelamat pantai APM. Jika pada edisi lalu ia melibatkan 402 peserta, pada tahun ini pertandingan diperluaskan kepada 584 peserta dengan penambahan kategori serta cabaran yang lebih besar menjadikan CDLC 2025 satu pentas yang benar-benar mencabar keupayaan dan profesionalisme pasukan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Ampun tuanku, acara diteruskan dengan persembahan ucapan. Yang amat setia Datuk Ketua Pesuruhjaya Pertahanan Awam Amirul Rahim bin Muhammad, Ketua Pesuruhjaya Angkatan Pertahanan Awam Malaysia menghadap rapat sembah ke bawah duli paduka mulia tuanku bagi persembahan ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadap duli paduka mulia Tuanku Mahkota Pahang, Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah, Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Ampun Tuanku beribu-ribu ampun, sembah patik mohon diampun. Patik merafak sembah, menyembah ucapan setinggi-tinggi menjunjung kasih atas limpah perkenan ke bawah duli paduka mulia tuanku berangkat mencemar duli menyempurnakan Majlis Penutupan Civil Defence Lifeguard Challenge atau CDLC Pahang 2025. Sesungguhnya, keberangkatan ke bawah duli paduka mulia tuanku amat bermakna dan mencerminkan keprihatinan seorang raja yang berjiwa rakyat serta menjadi kebanggaan patik pacal-pacal sekalian. Ampun tuanku. APM selaku barisan ketiga keselamatan negara memainkan peranan besar melalui kesiapsiagaan bencana, operasi mencari dan menyelamat serta mendidik masyarakat menghadapi kecemasan. Ampun tuanku. Malaysia memiliki garis pantai sepanjang 4,800 km. Indah namun masih berisiko. Lebih 600 kes lemas direkodkan setiap tahun di seluruh Malaysia. Sejak 2009, APM menangani lebih 12,000 kes kecemasan pantai. Justru kehadiran penyelamat pantai kini menjadi satu keperluan yang mendesak. Ampun tuanku. Penyelamat pantai APM meningkatkan keselamatan pelancong, mengukuhkan imej negara serta melindungi nyawa rakyat. Dan CDLC bukan sekadar pertandingan tetapi platform mengukur kompetensi, disiplin dan keberanian penyelamat pantai kita. Marilah kita memberi sokongan padu kepada APM demi melahirkan lebih ramai penyelamat pantai yang cekap dan berjiwa kental. Patik mohon perkenan menyembah dua perangkap pantun. Indrapura negeri berdaulat, Indra mahkota lambang sejati. Ke bawah duli tuanku berjiwa rakyat menjadi pelindung rakyat negeri. Gunung tahan teguh berdiri, sungai Pahang mengalir murni. Ke bawah duli tuanku payung negeri, dirahmati Allah kekal abadi.
ampun tuanku, akhir kata Patik menjunjung kasih atas limpah perkenan ke bawah Duli Paduka Mulia tuanku dan merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang menjayakan majlis ini. Selanjutnya, Patik merapat sembah memohon ampun dan maaf ke sisi ke bawah Duli Paduka Mulia tuanku seandainya terdapat sebarang kekurangan dalam penganjuran majlis atau terdapat apa jua kesilapan tutur bicara Patik di dalam persembahan ucapan Patik sebentar tadi. Sekian sahajalah persembahan ucapan Patik yang tidak sepertinya. Selanjutnya, Patik berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga ke bawah Duli Paduka Mulia tuanku serta Paduka Ayahanda ke bawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang, Paduka Bonda ke bawah Duli Paduka Baginda Tuanku Empuan Pahang, yang amat mulia Paduka-paduka Kekanda dan Adinda sentiasa di dalam sihat walafiat. Dilanjutkan usia, lagi dianugerahi aman sentosa selama-lamanya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Ampun tuanku, atau cara majlis diteruskan lagi dengan tayangan montaj pertandingan Civil Defence Lifeguard Challenge CDLC Pahang 2025. Ayo sama-sama kita saksikan. Selamat datang di ucapkan pertandingan Civil Defence Lifeguard Challenge tahun 2025. Ampun tuanku, atau cara majlis diteruskan lagi dengan majlis pengundian hadiah pertandingan CDLC Pahang 2025. Yang amat setia Datuk Ketua Pesuruhjaya APM menghadap merapat sembah mempersilakan ke bawah Duli Paduka Mulia Tengku Mahkota Pahang berangkat ke pentas utama bagi menyempurnakan majlis pengundian hadiah diiringi Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang, Pengarah Pertahanan Awam Negeri Pahang dan Pengurus Besar Tourism Pahang. Ampun tuanku, yang amat setia Datuk Ketua Pesuruhjaya APM menghadap merapat sembah mempersilakan ke bawah Duli Paduka Mulia Tengku berangkat ke pentas utama bagi menyempurnakan majlis pengundian hadiah diiringi Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang, Pengarah Pertahanan Awam Negeri Pahang dan Pengurus Besar Tourism Pahang.
Ampun tuanku, pengundian hadiah pemenang keseluruhan pertandingan Civil Defence Lifeguard Challenge 2025 bagi pemenang tempat ketiga dijemput menghadap penerimanya kontijen dari negeri Sabah. Pemenang tempat ketiga akan menerima wang tunai RM2,000. Seterusnya, Naib Johan dijemput menghadap penerimanya kontijen dari negeri Kedah. Naib Johan akan menerima wang tunai RM3,000. Dan Johan keseluruhan CDLC 2025 dijemput menghadap penerimanya kontijen dari negeri Sarawak. Johanna akan menerima wang tunai RM4,000 serta piala pusingan. Menjunjung kasih tuanku, seterusnya adalah sesi bergambar kenangan yang amat setia Datuk Ketua Pesuruhjaya APM mengharap Bapak Sembah mempersilakan ke bawah duli padu kemulia tuanku berangkat ke tempat yang dikhaskan bagi sesi bergambar kenangan. Ampun tuanku, seterusnya Yang Amat Setia Datuk Ketua Pesuruhjaya Pertahanan Awam Amirul Rahim bin Muhammad mengharap Bapak Sembah mempersilakan ke bawah duli Padu Kemulia Tengku Mahkota Pahang berangkat ke Jamuan Diraja diiringi Setiausaha Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang serta Difdi Kehormat.
ada kertas. Okey, lagi bagus. Okey, masih Dan. Okey, mantap. Kau gambar semayang bagi tau. Dah, ada lebih sini. Gambar ke-20. Ya, semalam saya ambil. Saya setakat ni tak pernah lagi lupa MC lah.